Pada malam ini saya bukan sebenarnya untuk menjual cermin. Mungkin itu sebagai daya penarik kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian. Dan apakah cermin yang saya ingin jual ataupun ingin perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan? Baiklah, mungkin tuan-tuan puan-puan, ahli-ahli kelab pidato perdana pada malam ini mungkin terlalu sibuk seharian, mungkin banyak bekerja, sehinggakan ada yang terlepas pandang bahawa aktiviti yang kita lakukan di setiap kelab pidato perdana, sama ada di kelab pidato perdana Bandaraya ataupun di kelab pidato perdana Jawa Kelang, Lembah Kelang, ataupun kelab pidato perdana Petaling Jaya. Mungkin rakan-rakan yang ada pada malam ini mungkin tidak dapat menghadiri apakah aktiviti yang berada di Petaling Jaya. Mungkin juga tuan-tuan tidak dapat berpeluang untuk menghadiri kelas pada malam Jumaat, iaitu pada di Lembah Kelang. Jadi, bagaimana untuk melihat cermin diri ini ialah kita akan belajar ataupun melihat bagaimana rakan-rakan kita berpidato. Dan sedikit sebanyak, mungkin kalaulah rakaman yang dibuat oleh Cik Cindy kita, bagaimana rakan kita berbahas, bagaimana rakan kita berdrama, bagaimana rakan kita berpidato, ataupun mungkin juga menjual barang seperti pada malam ini. Tetapi sejauh mana kita melihat berulang kali apakah kelemahan rakan kita, itulah yang menjadi cermin kepada diri kita. Apa kelemahan yang rakan kita lakukan, itulah yang akan menjadi cermin diri kita dan menjadi pengajaran kepada kita untuk tidak melakukannya lagi. Baiklah, mungkin saya akan perlihatkan serba sedikit tentang barangan yang saya ingin jual kepada anda. Barangannya adalah merupakan koleksi rakaman video ahli-ahli kelab pidato perdana yang saya muat turun melalui YouTube, melalui internet. Dan rakan-rakan yang ada pada malam ini boleh memilikinya dan boleh melihat sejauh manakah kebolehan Encik Alba kita berceramah. Tak ada lagi. Mungkin dalam versi yang kedua. Ini versi 1.0, bukan versi. Baiklah, di dalam CD ini mengandungi beberapa rakaman video yang telah pun dimuat naik melalui YouTube yang memaparkan tentang apakah aktiviti yang dijalankan di kelab-kelab. Dan di dalam ini juga saya sertakan beberapa panduan berkenaan dengan buku kelab pidato. Mungkin tuan-tuan, puan-puan memiliki buku panduan kelab pidato. Ada? Ada? Ada ya? Kelab pidato ada buku dia. Dah terima ya? Baiklah. Tetapi sejauh mana tuan-tuan, puan-puan melihat buku tersebut? Kalau saya tanya dengan Cik Alba, berapa kali melihat buku panduan tersebut dan apakah rumus 8+8 yang diperkenalkan dalam kelab pidato perdana? Sekali saja. Tetapi di dalam CD ini saya telah mereka buku panduan kelab pidato perdana. Boleh saya pinjam sekejap? Kemahiran asasi berpidato, hak asasi anda ini ke dalam bentuk PDF yang boleh dimuat naik melalui telefon bimbit. Kalau anda memiliki DVD ini, CD ini, ya, koleksi KPP versi 1.0, anda boleh memuat naiknya melalui handphone. Sesiapa yang ada handphone, kalau ada, terutama yang ada BlackBerry lah, ada BlackBerry, boleh hitam, memuat naik tersebut dan anda boleh melihat
buku KPP dalam versi PDF. Dan buku ini, buku yang dikatakan e-book, boleh dibawa ke mana-mana. Anda sama ada tengah menunggu bas, tengah menunggu kereta api, anda boleh membaca, menyimak apakah yang ada di dalam buku panduan hak asasi berpidato yang dikeluarkan oleh Kelab Pidato Perdana. Sebenarnya saya memikirkan bahawa buku ini adalah merupakan satu buku yang begitu baik sebagai panduan terutama kepada ahli Kelab Pidato Perdana. Dan setakat ini saya tidak rela untuk memuat naiknya melalui internet kerana buku ini eksklusif ataupun hanya ditujukan kepada ahli Kelab Pidato sahaja. Jika ingin memilikinya, anda tidaklah menyertai Kelab Pidato. Baiklah, beginilah bentuknya. Kalau di dalam telefon bimbit, buku Kelab Pidato kita, ya. Dan anda boleh membacanya pada bila-bila masa. Begitu juga di dalam CD ini juga saya ada memuatkan beberapa nota yang mengandungi e-book. Kalau saya izinkan, saya masa ada lagi, izinkan saya membuka dia. Harganya tak mahal tuan-tuan. Harganya murah saja. Beli satu percuma satu. Oh, mana ni? Baiklah, sementara kita menanti juruteknik ni. Koleksi pidato, koleksi KPP ini mengandungi beberapa rakaman video yang boleh anda lihat dan juga beberapa nota dalam bentuk PDF yang dikatakan e-book yang memaparkan beberapa perkara yang boleh menambah ilmu ataupun kemahiran anda. Dan juga mahir pidato yang saya telah buat adalah mengandungi persediaan untuk pertandingan pidato. Dan CD ini telah pun laris dijual semasa saya membuat latihan dan terutama kepada pelajar-pelajar sekolah. Dan di dalam CD ini juga mengandungi e-book berkenaan dengan nota ringkas apakah persediaan semasa untuk menghadapi pertandingan pidato. Jadi kebanyakannya ahli-ahli ataupun rakan-rakan yang telah pun memiliki CD ini telah berpuas hati dan memuat naik di dalam telefon bimbit dan mudah dibawa ke mana-mana. Semasa hendak bertanding pun mereka boleh menyimak apakah yang perlu dibuat, bagaimana hendak memanaskan badan semasa hendak berpidato. Mereka boleh periksa dalam handphone. Lepas tu apakah mukadimah untuk berpidato pertandingan, mereka boleh meniru ataupun mengambil serba sedikit gaya bagaimana peserta Johan Pidato Peringkat Kebangsaan berpidato. Semuanya terdapat di dalam CD Mahir Pidato versi 10 persediaan untuk pertandingan. Dan sebenarnya sudah. Dan kesemua ini, CD ini pada malam ini khas untuk anda semua. Saya hanya menjualnya dengan harga RM10 dua. RM10 dua. Dan kepada yang berminat, pada malam ini saya hanya berkesempatan membawa beberapa CD dan anda bolehlah memilikinya jika berminat, bukan paksaan. Dan sekiranya ada pertanyaan, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan ajukan. Silakan. Video dalam CD itu peserta dia bayar royalty tak? Sebenarnya rakaman pun tidak dibayar, tidak mempunyai kos. Dan ini hanya khas untuk ahli Kelab Pidato Perdana. Ya, kalau saya berminat, jadi beredar.
kita boleh membuatnya sebanyak yang mungkin untuk tujuan edaran. Tetapi mungkin dalam koleksi kelab pidato perdana ini, mungkin kita boleh membuat pengubahsuaian sedikit, terutama kepada nota penting kepada ahli kelab pidato yang kita tidak ingin terlepas ke tangan orang lain. Tapi mungkin kalau dari segi klip-klip ataupun rakaman-rakaman video, boleh untuk ditontoni ataupun dimiliki oleh ahli-ahli dari luar. Ya. Saya ada tak dalam tu. Saya kurang pasti. Surat kurang pasti. Mungkin setakat yang ini setakat ini mungkin saya kurang pasti sama ada atau tidak. Saya tengok dulu. Kita tak boleh buka ni. Ada satu cadangan. Ya. Apa kata kalau kita buat pelancaran? Pelancaran Ataupun 9 Julai nanti. membuat pelancaran. 9 Julai nanti kita buat. Ataupun sidang bar tentang Bersih. Mungkin kalau untuk membuat pelancaran Encik Azman dah suggest. mungkin kita memerlukan pengubahsuaian pidato yang perdana lebih masa tu. tinggi lagi. Sebab bila kita membuat sidang abar, berarti kita menjual CD ini secara komersial. Bila secara komersial, kualitinya perlulah lebih tinggi, harganya pun mungkin lebih tinggi, dan kualiti videonya mungkin lebih tinggi supaya boleh memuaskan hati pemilik dia. Tetapi alhamdulillah setakat ini video yang ditayangkan boleh dimainkan terus di TV sekarang ni, sebab saya menukarkan DVD. Format FLV kepada format AVI. Jadi anda boleh, bagi yang sekiranya memiliki ini, boleh pusing masukkan dalam DVD, pemain DVD atau pemain CD, VCD, bolehlah melihat. Mungkin adalah saya pun tidak lagi memilih siapa yang berada di dalam sini, sebab saya tidak ingin kata orang mempunyai Prejudis. pilih kasih siapa yang baik saja saya ambil. Tetapi apa yang ada, yang muat di dalam CD ini, saya cuba masukkan. Dan setakat ini yang ada ni cuma versi CD sahaja. Saya tanyakan, saya nak tahu CD itu tulen ya? Saya tak tahu Original. Original, tulen. Kita dari segi ketulinan, tulen dan tidak tulen ialah kerana sama ada dia memiliki lesen yang didaftarkan ataupun tidak. Itu saja. Tetapi kalau CD-nya tu sebenarnya cetak rompak tu sebenarnya tulen. CD dia tulen, cetak rompak. Cuma dia melanggar hak cipta. Tetapi kalau sekiranya CD ini kita daftarkan dan dicetak oleh orang lain tanpa kebenaran kita, CD kita tulen, CD mereka palsu ataupun cetak rompak. Itu saja. Setakat ini hanya saya saja memiliki CD ini. Inilah tulen. saya nak beli. Terima kasih. Boleh? Nantilah menghubungi saya selepas ini. Dan ada lagi soalan? Berapa panjang dia punya tu, berapa Durasi dia tidak tentu, sebab di dalam ni lebih kurang lebih daripada 10 rakaman video yang ada, dan satu CD ini sebenarnya besarnya cuma 700 MB. Dan saya belum lagi untuk menaikkan mutu dia untuk menjadi DVD. DVD, kerana kalau DVD ada. Kalau DVD mungkin Dia pilih diri sendiri ni. Pilih kasih. ada Pilih diri sendiri. tak, sebab dia promo tuan rumah kena awal. Jadi sebenarnya macam contohnya yang di dalam klip ini, rakaman ini, mungkin apabila kita melihat ni, tidak semestinya seseorang itu bila kita lihat di dalam suasana dewan ini, kita tidak dapat melihat kecacatan ataupun kekurangan dia secara terus. Mungkin apabila kita membuat penilaian cuma sedikit-sedikit saja. Tetapi apabila kita melihat sendiri di rumah, melihat melalui TV ataupun di dalam komputer, kita akan dapat menilai. Oh, rupanya contohnya sayanya Cik Ruby salah tadi bahasa dia, aturan salah bahasa. Secara tidak langsung itulah merupakan cermin diri kita. Balik pada cermin, itulah cermin diri kita sebenarnya. Melihat kesalahan orang lain yang ada
agar kita tidak dapat mengulanginya. Begitu juga apabila kita melihat kita sendiri berpidato. Last 2 weeks punya kan? Ya, ada lagi. CD tu memang tak ada suara Ada suara. Kita adjust suara. Mungkin demo Dia tunjuk suara. Ada. sound card dia. Ha. USB. USB tu. Kad suara. Sound card. Kad suara. Salah jack tu. Kawalan suara. Dia hang. Tak terlambat. Walaupun ini dihentikan dan tidak harus dihentikan, sebaliknya. Kalau kita lihat, mungkin pada ketika itu tengah panas kata orang. Mungkin mungkin Encik Rudy pada waktu itu adalah pembahas terbaik bagi pembakar. Tetapi apabila saya melihat cermin diri saya berulang kali, rupa-rupanya ada kelemahan. Apabila saya tersangkut-sangkut, apabila saya tersalah fakta, contohnya ada beberapa pidato saya tersalah fakta. Bila saya lihat kembali, saya tersalah fakta. Dan kesalahan tersebut alhamdulillah tidak akan berulang kembali. Cuma berlaku di dalam dewan ini saja. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada apa-apa, saya akhiri ucapan saya pada malam ini. Terima kasih di atas tumpuan, perhatian tuan-tuan puan-puan dan juga maklum balas yang telah diberikan. Terima kasih. Mohon maaf sekiranya ada terkurang bahasa semasa saya menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.